Top set dan juga overhaul adalah dua kerja berbeza. Top set ni ataupun top overhaul ni bermaksud belah atas, bahagian blok dan juga bahagian head sahaja. Tak buka sebelah kiri, tak buka sebelah kanan, tak buka enjin tengah. Atas sahaja. Atas tu macam mana? Macam ni. Buka cap head. Ni kita panggil skru tiang head lah. Angkat head begini, angkat blok begini. Ini barang yang terbabit dalam kerja-kerja top set. Contoh kerja nak tukar blok ke, tukar piston ring dalam ni ke, tukar piston ke kat sini. Dekat head kenapa angkat top set? Kadang-kadang nak gerembal balik valve bocor, nak cuci cover, nak skim head, nak tukar spring valve, nak tukar batang valve. Sebab tu kena angkat top set. Bila sebut je overhaul ataupun full overhaul, bermaksud bahagian top set ni dan sekali dengan enjin bawah ni. Enjin bawah macam mana? Contoh dia buka casing belah clutch. Begini. Dia buka casing belah magnet. Ini contoh kalau kita buka casing clutch. Lepas tu kita campur buka dengan casing magnet. Lepas tu kita campur enjin tengah ni kita buka. Ni jadi contoh bila buka casing tengah. Maka terlerailah semua. Buka casing tengah dua, buka casing kiri kanan, buka bahagian top set. Tu namanya overhaul. Okey? Dalam ni boleh tukar bearing, tukar crankshaft, tukar rod. Kalau buka belah kanan belah clutch, boleh buka magnet, boleh buka clutch plate dan lain-lain. Semoga ilmu ni bermanfaat. Share ramai-ramai. Savekan untuk rujukan korang next time. Jumpa lagi di Nick Motorsport, pusat servis tidak kilang anda. Bye-bye.